Dengar lagu padu, main game padu, call pun jelas. Inilah model TS68. Sekali tengok rasanya korang dah tahu dah model ni nampak macam model brand apa. Okey, kalau korang tengok ni dia dah pasang sekali dengan tali. Dan inilah dia earbud dia. Korang tengok lah tu ada design yang cantik juga tu. Ada macam anak panah Dia juga bagi dengan silikon lebih, satu user manual, kabel Type-C, charging port Type-C, ada battery indicator, earbud dia jenis yang ada silikon. Dan kat bawah tu adalah dia punya mic. Touch sensor. Let's try. Okey, bila masuk je memang ngam dengan telinga. Memang tak jatuh lah guys. Dan model ni dia bahasa Cina tau. Wow, kualiti bunyi dia not bad, agak bagus dan kekuatan bunyi dia pun memang kuat. Dan yang lagi best lagi, dia ada game mode guys, yang ni. Okay, korang kena tap 4 kali. Okay, dia akan tukar kepada game mode. Tapi dia akan cakap dalam bahasa Cina lah guys. Dan jom kita test dia punya mic. Wow, mic test dia agak bagus lah guys. Korang tengok dekat bahagian sini, ini adalah mic ketika dia berada di telinga. Dan sound dia memang clear dan kuat. So kalau korang buat call, memang jelas. So korang dengar sendiri. Sound test mic daripada Yisen M41 that is sekarang berada di telinga. So itu hasilnya apabila Yisen M41 ada dekat telinga. Memang jelas guys dan dia agak kuat lah dia punya mic dia. So guys, kesimpulannya kualiti bunyi dia padu, gaming pun cantik dan juga mic dia pun berfungsi dengan baik. Kalau korang minat dengan model ni, check out dekat beg kuning di bawah.